Pondok Daif di Teluk Nipah Pulau Pangkor milik penghidap buah pinggang kronik tahap 5 bakal dirobohkan. Selama ini, rumah tanpa bekalan elektrik dan air itulah syurga buat Zalila Sabri dan suami. Menurut Zalila, 40 tahun, dalam sakit, dia terpaksa meredah kegelapan malam mengambil air dari bengkel berdekatan untuk digunakan dalam penyediaan juadah berbuka dan bersahur. Dapur ala kadar yang disediakan suaminya, Muhammad Isa Mat Zaini, 44 tahun itu, juga sering menjadi sasaran monyet liar mencuri bekalan bahan perniagaan kecil-kecilan mereka. Dalam keadaan kesihatannya yang semakin merosot, dialisis buah pinggang 3 kali seminggu itu amat membebankan. Lebih perit, pondok kecil tanpa bilik tidur yang didirikan di atas tanah milik orang lain selama 4 tahun itu perlu dirobohkan. Mereka telah diminta berpindah sejak Januari lalu. Sebelum menutup mata, keinginan Zalila adalah untuk tinggal di rumah sendiri yang lebih selesa. Kadang-kadang kita nak juga kehidupan yang sempurna macam orang lain juga kan. Tapi saya nak buat macam mana kan? Mungkin ni dah dugaan saya kan. Sabar je lah. Kadang-kadang saya cakap juga dengan abang, bang, bila kita nak dapat bantuan rumah? Saya kata kat dia sampai tak ada, saya kata kat dia, sempat ke aku rasa rumah aku sendiri. Saya kata kat dia macam tu kan. Lepas abang kata sabar, dia kata tu. Saya kata kat dia, kadang aku pun teringin juga nak ada rumah sendiri sebelum aku mati. Aku pun teringin juga nak macam orang lain. Untuk saya kata syukur apa yang dia kata kat saya. Saya kata bukan saya tak syukur, saya syukur apa yang ada. Kabar sedih mengenai pasangan suami isteri ini sampai ke telinga kru TV Al-Hijrah. Mereka bersama ahli rumah ngaji Teluk Muruh mengunjungi Zalila. Penggerak rumah ngaji Teluk Muruh, Maziah Rafi'i, berkata mereka sangat terkejut melihat keadaan rumah pasangan suami isteri terbabit. Saya ulah macam betul ke ni kan, rumah atas pokok di zaman-zaman sekarang ni ada lagi ke yang begini susah hingga terpaksa duduk atas pokok kan. Memang bila sampai sini memang betul nyatalah, bila saya naik atas rumah dia pun saya nak pijak pun saya risau ni kan, macam lantai dia macam melandut sikit. Kalau kita sendiri pun berani ke buatnya hujan lebat apa semua pokok ni tumbang ke kan, menjadi bahayalah pada nyawa-nyawa. Menurut Maziah, ahli rumah ngaji terbabit sepakat mengumpul wang untuk disedekahkan kepada Zalila dan suaminya. Kumpulan wanita terbabit juga membeli keperluan makanan untuk disumbangkan. Mereka yang prihatin boleh menghubungi Muhammad Isa atau menyalurkan sumbangan ke nombor akaun bank yang tertera.